Alhamdulillah, terbaik sahabat. Kita bagi di siang hari. Semalam kita buat malamnya. Ni kita buat siang pula. Kita tengok betapa meriah. Ni orang tak main lagi ni. Ni tengah masak, tengah buat persediaan. Ni bahagian sembang-sembang tu. Dan tengah susun. Ni Abang Harun. Bahagian makan. Masak nasi. Tuan masak apa ni kan? Masak apa? Oh boy. Orang tanya orang tak apa. Masak apa? Rebung ni. Rebung ah. Rebung ah. Oh, umbut nyong tengok. Ni umbut nyong ataupun kelapa. Oh, ingatkan kawan tu, rupanya tu kat situ. Salah orang. Malu kali umbut kelapa. Kelapa. Ni semua sahabat-sahabat ni memang ni semua kepala sempoi ni. Oh. Memang kepala sempoi. Dah mana jadi? Dah puji takkan tak ada aku serius petang. Memang sempoi. Okok pernah dapat, alhamdulillah. Sempoi mah. Kamu sebenarnya tak pasal tinggal Ustaz. Ni semalam sampai pukul pukul berapa pagi? 4 pagi. Allah. 2 jam saya. 2 jam begitu. Siap bang. Kenal tak? Kenal. Siapa? Kita siapa? Nama tak ingat lupa. Siapa anak siapa? Anak Kazu yang mana? Ayah nama apa tak ingat. Nombor last. Saipul. Pun. Pupu. Ya Allah. Sihat. Tapi kok mana pun kena. Pijak duri kelapa. Mai kau ni tetap pijak duri kelapa. Kalau tak silap kena kacau. Dia Dah walaupun suku pun dah lagi jumpa kan. Jumpa kan ikut jalan. Salah. Itu yang nama tu lupa. Nak kata kat depan saya lupa nama. Jangan abang. Lupa nama abang. Saya lupa. Apa abang? Baik. Allah Rabbi. Ada lagi kan? Ada lagi. Hak tu nak serupa ya. Terono. Adik dia berdua ni nak jumpa. Ya. Tak salah ni pak. Mana tamu sembang. Kata tadi orang tapi pun dia lambat. Pun ajak mewah. Hello. Kampung mana lah. Tuan Saiful abang dah. Ni abang Ain kita ni Abang handsome. Jumpa lah. Dulu Jipang. Ni Jipang lah. Abang botak jauh sangat dia. Lah. Apa tu? Bukan botak. Assalamualaikum. Siap Allah. Cengeng. Ni semua kena kok mana pun serupa. Baik. Siap ya. Tak mandi dia. Allah. Biasalah boleh fokus dia. Beginilah sekitar dia kenduri di kampung. Suasana ni tak ada orang tak mari lagi. Ini semuanya chef lah ni. Ini bukan orang biasa-biasa yang ada ni, semua chef. Waktu sekarang ni chef. Orang biasa-biasa tak mari lagi. Kan. Ni gulai. Oh, nampak tu berminyak oh. 2 ekor lembu. Dahsyat dia punya kenduri 2 ekor lembu.
daging gulai. Ya. Awal. Saya takut lah. Ni semua ketua-ketua chef dan ni. Semua ketua-ketua chef, bukan orang biasa-biasa. Orang biasa tak mari ni. Main di belakang. Amai nak melantar. Melantar. Amai nak makan. Saya gitu belah langgang. Gulai lah banyak kawan, alhamdulillah banyak. Jadi kita buat satu lagi lah Sekarang kita buat suasana, kita tengok suasana kenduri di kampung. Kampung sini boleh kata dalam kawasan Pagi 13 lah. Dia masih dalam satu kawasan. Ini semua boleh kata saudara mara. Ni apa bukan kebun umbut nyok. Ni umbut nyok. Buat apa gulai Buat rabu, tak buat kameh. Ni nak buat rabu. Hari ni apa? Ahad lah. Bukan rabu, buat hari Ahad, buat Ahad. Alhamdulillah. Langgar lari kat mana? Kat mana? Kat jantai tu kalau. Di jantai atas tu. Dekat atas tu siapa yang langgar? Siapa? Macam mana? Tapi orang ni saya kenal je tapi dia minta maaf terus jalan. Naik motor lah. Patah. Patah. Dia hospital tak? Bi menyung. Dia buat bubur balut je. Dia duduk batang klaim dia. Oh, batang sklem lah. Kayu. Dia batang tak luka. Mana patah lah. Tu dia tak payah. Kaki sahabat kita patah. Sama-sama doa supaya cepat sembuh. InsyaAllah. Ini apa? Alain kalau dah makan kami pula lah. Ni Tuan Sam. Abang Sam. Macam ni lah. Tak salah ni. Allah. Siap. Minum air teh malam. Ya, saya main-main. Jadi saya tepuk belakang abang ni. Muka nak serupa. Macam tak semacam Saya tepuk-tepuk dia tak mana saya tak main semalam. Bukan dengan abang saya sembang semalam lah. Salah orang. Dia duduk sini ya. Uikannya. Baikkan. Tak kenal apa? Anak Pak Sunet. Kenal Pak Sunet ni? Dulu kan. Pada 13 lah. Waktu tu lah. Tengok tapi nama dia tahu ada tengok tu tengok main ni. Macam tengok ada. Tapi nama tak tahu lah. Saiful. Oh, panggil Pun. Pun tu ada ni ya, Pun. Jom. Talayan tukang masak ni. Semua chef. Ali kepala. Ketua pasukan. Apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Ibrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya sebabnya kita berhenti setakat ni dulu. Nanti kita sambung pula untuk apa? Makan tengah hari. Makan pukul berapa lebih kurang makan tengah hari? Pukul 12. Ketua chef kata pukul 12. Semua ketua. Okey, so kita sambung. Nak buat tajuk dulu. Assalamualaikum. Ciao, cekik. Jumpa lagi.